Assalamualaikum dan hai orang Sarawak. Anda kembali bersama dengan saya Izzad dalam Khabar dari Sarawak. Okey, hari itu saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan bantuan awal persekolahan. Kali ini saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan bantuan warga emas yang merupakan satu inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk membantu golongan warga emas menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Apa itu BWE? BWE ini merupakan bantuan yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan pemohon yang layak akan menerima sebanyak RM600 setiap bulan. Banyak tu. Siapa yang layak memohon? Individu mestilah mematuhi kriteria berikut. Warga negara Malaysia dan bermaustatin di Malaysia, berumur 60 tahun dan ke atas, pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan PGK purata miskin tegar semasa, warga emas yang tiada anak sebatang kara layak dipertimbangkan bantuan sekiranya tinggal bersama, menumpang ahli keluarga lain, penjaga yang mempunyai pendapatan melebihi PJK purata isi rumah miskin tegar semasa dan warga emas yang tidak tinggal di institusi kendalan JKM atau pusat jagaan swasta yang menyediakan perkhidmatan secara percuma. Jadi macam mana nak mohon? Ada dua permohonan anda boleh lakukan. Yang pertama, boleh pergi terus ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD yang terdekat, isi borang JKM 18 dengan lengkap dan serahkan kepada pihak JKM. Nak mohon secara atas talian pun boleh. Anda boleh terus layari portal e-Bantuan JKM di www.ebantuanjkm.jkm.gov.my. Klik pada daftar permohonan atas talian, isi maklumat yang diperlukan dan cetak borang tersebut. Jangan lupa untuk anda hadir ke pejabat JKM berdekatan dalam masa 14 hari selepas mendaftar online untuk menghantar dokumen sokongan dan pengesahan permohonan. Dokumen sokongan asal dan salinan yang perlu dibawa bersama adalah salinan kad pengenalan pemohon depan dan belakang, salinan kad pengenalan, MyKid, sijil kelahiran ahli keluarga yang tinggal bersama sahaja, salinan kad OKU, salinan pendaftaran sementara bagi pemohon OKU, salinan sijil kematian atau penceraian, akuan pendapatan daripada penghulu, pemimpin masyarakat atau mana-mana individu yang dipilih jika bekerja sendiri, pesuruhjaya sumpah jika bekerja sendiri juga, salah satu salinan bil utiliti seperti air, elektrik, telefon dan estro serta salinan penyata bank terkini. Jadi, permohonan bantuan ini sentiasa dibuka sepanjang tahun dan jika permohonan anda diluluskan, anda akan dapat RM600 setiap bulan dalam akaun bank anda. Jadi marilah kita sama-sama memastikan warga emas di sekeliling kita tidak tercicir daripada menerima bantuan yang sewajarnya. Nak dapatkan info yang lebih menarik, jangan lupa like, share dan follow media sosial Japin Sarawak. Bye, kita jumpa lagi.